Hey guys, Assalamualaikum. Selamat datang ke channel Seram kita. Di video kali ini aku dapat satu chat daripada satu nombor ni yang bermula dengan 014. Dan nombor ni daripada Malaysia lah, sebab 60 kan. Lepas tu dia tulis dekat aku, "Hello baby, tengah buat apa tu? Busy ke?" Lepas tu aku tengoklah profile dia tau. Lepas tu aku macam nak tergelak lah, sebab macam kenapa dia panggil aku baby macam tu. So sekarang ni aku nak reply chat pakcik ni, sebab aku nak tengok pakcik ni nak apa, kenapa dia panggil aku baby macam tu. So jom kita reply chat pakcik ni, let's go. "Hello baby, buat apa tu? Busy ke?" "Apa baby?" Suka hati panggil kita baby. Pakcik tahu tak yang saya lelaki? You lah baby. Baby nak duit tak? Dah kenapa tiba-tiba bagi aku duit ni? Kau siapa? Duit apa? Kaya betul pakcik ni kalau dia nak bagi aku duit. Duit lah 5,000, 10,000. Nak tak? Serius lah, banyak betul dia pakcik ni. Ya, aku ingat ke biasa-biasa je tengok gambar. Rupanya banyak duit lah. Nak bagi ke? Free? Kalau dia bagi free aku ambil. Banyak tu, 5,000, 10,000. Dah kenapa dia nak bagi aku duit? Yelah, tapi ada syarat lah baby. Syarat? Apa? Ni aku tak sedap dengar ni kalau ada syarat-syarat ni. Aku takut dia suruh buat bukan-bukan je korang. You jadi sugar baby saya, okey? Sugar baby? Tak, sekarang ni pakcik ni tahu tak aku lelaki. Sugar baby tu biasa untuk perempuan tau. Ha? Kalau korang tak tahu sugar baby tu apa, sugar baby ni macam orang cakap macam anak angkat lah macam tu. Tapi dia macam tak baik sangat macam tu. Gitu. Sebab dia macam, aku tak tahu macam nak terangkan korang. Baby nama apa? Umur? Kalau aku bagi tahu dia nama sebenar aku, mestilah dia tahu aku lelaki kan. Aku nak duit dia. Kita bagi nama perempuan lah. Aku nak bagi nama apa Mia, 19 tahun. Student lagi ke? Kalau aku cakap student, jadi dia tanya sekolah pula kan. Tak. Kerja dah. Kerja apa baby? Dah lah panggil aku baby. Aku bukan baby kau. Aku layan kau sebab aku nak duit je tau. Aku nak duit dia sebab tu aku layan dia. Baby. Aku lelaki. Kau baby kan lah orang lain. Adalah. Ada bank account tak? Bank account maksudnya bank lah. Ada bank ke tak macam tu? Ada. Kenapa? Nak bagi duit ke? Nak bagi duit lah. Nama I Datuk Farouk. You boleh panggil I Daddy. Ni Datuk ke korang? Tapi apa pasal dia punya profile tak macam Datuk? Sorry lah sebab aku macam judge orang ke apa. Tapi macam kita tak percaya. Serius lah Datuk Farouk. Kalau Datuk mesti banyak duit tau. So kita pau dia banyak sikit duit. Okay. So nak transfer duit ke? Nak bagi nombor akaun ni? Kita layankan je dia, asalkan kita dapat duit. Lepas kita dapat duit, kita block dia terus. Biar je. Ya baby. Dah lah panggil aku baby. Ya baby. I bagi 5k dulu. Hujung bulan baru lagi 5k. Okay baby. Uish. Kalau 5k pun dah banyak tau. Lepas tu dia nak bagi, maksudnya sebulan 10,000 dah dia bagi. Tak payah kerja dah tau. Tapi disebabkan dia datuk, mesti dia banyak duit. Kita up lagi, kita minta banyak sikit. Serius lah. Kalau bagi 10k dulu boleh. Hujung bulan lagi 10k. Dia kan datuk, dia banyak duit tau. So kita minta 10k. 10k tu apa? Celah mata dia. Celah mata pula. Celah jari dia je tau. 10k, 20k ni. Kalau datuk ni dia tak main lah 10k, 20k. Dia main ratus-ratus k tau. So aku setakat aku minta 10k, dia tak ada hal lah. Kan? Datuk kan? Dah apa nama dia? Datuk Farouk dia. Boleh baby. Dah lah panggil aku baby. Ya Allah hai. Aku bukan baby, aku dah besar dah. You pakai bank apa? Maybank. Okay. Tapi baby, you kena kasih username dengan password bank you. Dia nak bagi aku duit, kenapa aku kena bagi username dengan password bank aku? Tak pernah dibuat orang, aku rasa dia scammer lah. Mana ada orang buat macam tu? Kenapa pula? Sebab jumlah duit besar, ada masalah. Masalah apa?
It's okay, you boleh percayakan I. Aku pun baru kenal tadi tau. Entah betul ke tak tahu apa nama Datuk Faruk ni. Entah pakai gambar orang lain je. Macam tak kena kan gambar dia dengan Datuk Faruk. Korang tengok muka dia, macam ada gaya-gaya Datuk ke korang? Tak kan? Aku rasa dia ni scammer lah korang. Sekejap aku try cari gambar dia dekat Google. Ni gambar dia korang yang aku dah screenshot dekat profile WhatsApp dia. Lepas tu aku cari dekat Google. Lepas tu aku tengok dia tulis, yang aku search ni dia tulis Facebook Devi Medicine Store macam tu. Dia ambil gambar ni, aku tak tahulah gambar dia ke. Aku rasa sekejap kita visit sekejap. Aku ada akaun Facebook ke mana? Ada kan? Ada. Tapi aku rasa gambar ni dia ambil kat Google lah korang. Nampak ni gambar-gambar random ni. Aku rasa dia ambil kat Google lah gambar ni. So sekarang ni kita dah tahulah yang dia ni scammer. So hancur harapan aku untuk dapat duit daripada dia ni. Ke Datuk betul. Rupanya scammer. Tapi kita layan je lah dia. Biar je lah. Aku pun dah kecewa tau. Kita bagi je username. Tapi bukan username bank aku lah. Kita random macam tu. Biar je dia kena tipu orang kita pula. Hati yang tipu orang. Username Mia Albano. Pas baby. Nak pas pula. Fikir lah sendiri. Lupalah. Kenapa lupa pula? Tak ingat password bank sendiri. Ingat balik cepat. Suka hati pula paksa kita ingat balik. Dah tak ingat nak macam mana. Bagi 2 jam, okey? Jangan macam tu. Lama-lama nanti I cancel lah. Janganlah cancel. Nak RM10,000. Tahu pun. Cepat. Dah ingat. Mia Skibidi. Pas? Yelah, pas lah. Salah. Dah memanglah salah aku bagi password random. Sekejap. Tak apa, kita mainkan je dia. Siapa suruh nak scam orang? Biar kita scam dia pula. Mia 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Ada ke orang buat password macam tu? Kalau ada memang rare lah, sebab tak terfikir nak buat password macam tu kan. Kecuali aku sebab aku nak scammer ni. Invalid username and password. Salah juga. Try Mia A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z. Bapak panjang password ni. Kalau macam ada orang betul yang buat password ni, aku rasa tak boleh tau sebab dia panjang sangat. Tapi kalau panjang sangat baguslah kan. Susah sikit orang nak curi apa semua password tu. Salah. Kau main-main dengan aku. Mana ada. Tak gunalah kau scammer. Aku pula scammer. Kau lah yang scammer. Aku pula. Kau lah scammer minta ban orang. Dia yang scammer, dia cakap kita pula scam dia. Kau yang scam orang masalahnya. Suka hati akulah nak minta apa pun. Tak ingin pun bank kau lah miskin. Aku lagi banyak duit.